أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rafak kesyukuran kita yang tinggi-tingginya kepada Tuhan Sang Pencipta tujuh tala langit dan bumi. Selawat dan salam kita kalungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasa kita jaga jangan terlupa di tiap hari dan tiap saat, tiap detik, tiap gerak kita, banyak kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selaginya ialah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahawasanya tiap-tiap kali kita berselawat ke Nabi akan diselawat kembali kepada kita. Itu nah jelas dalilnya. Dan juga lain daripada diselawat sah laginya adalah diberi pengampunan pula kepada kita dengan sebab kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu bapa hamba yang dihormati dan yang dikasihi semua yang di Kampung Cekir malam ni, semoganya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang muhadarah yang kita akan belajar pada malam ni. Saya agak kata banyak minggu nah yang kita tidak masuk dalam mata pelajaran ataupun muhadarah yang sangkut paut dengan fiqh kita ni, yang kita tergendala berhenti semenjak daripada raya baru ni, hingga kita boleh kembali baca klik dalam kitab kita ni, iaitu kitab sebagai tempat rujuk ke kitanya ialah kitab Fiqh Minhaji alal Madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, pada malam ni kita mari sambung kembali tentang tajuk yang kita duk belajarnya ialah tentang mandi sunat. Mandi-mandi yang disyarakkan sebagai sunat. Yang kita ngaji dulu-dulu tu, mandi yang bentuk syarak jadi wajib. Pada minggu terakhir yang kita belajar dulu, amo masih ingat laginya ialah kita sebut sikit saja tentang sunat mandi juga bagi orang yang bagi orang yang mandi mayat. Orang yang juru mandi mayat, dia panggil al-ghaslu man ghaslal mayyit, iaitu mandi sunat mandi bagi mereka yang mandi mayat. Orang hok juru mandi mayat ni. Jadi sunat mandi juga. Kalaulah orang hok juru mandi tu sore, maka sore itulah sunat mandi. Kalaulah orang duk juru mandi tu dua orang, maka dua orang itulah yang sunat mandi. Kalau sekiranya tiga orang yang cara mandi mayat tu, maka tiga orang itulah disunatkan, disyariatkan untuk sunat mandi. Dia mandi pula. Lepas pada mandi mayat sudah, maka tokoh masa demo nak kafir ataupun dia juga orang kafir ataupun lepas dah tu, dia pergi mandi dulu. Sunat mandi. Ya. Orang riba pun dia lah juga.
Molek kalau saya tanya gitu, kalau misalnya orang mandi mayat ni, sebagaimana ia tak ada tok kata berapa orang. Kadang-kadangnya orang yang mandi ni seorang. Orang ahli sungguh, orang arif dari bahagian tu, seorang dia je. Mandi apa semua, bolak balik mayat tu. Tetapi kita goleknya, kalau kita khusus goleknya 3 orang ataupun 4 orang. Jangan banyak dakwah. Banyak dakwah tu tak boleh. Sebagaimana majlis agama Islam kita pun dia letak dah. Jangan lebih sampai ke 5 orang. 5 orang ni orang juga duk ngajar, tengok kata tempat nak lakuk silap apa dalam tu. Masuk dalam orang dia juga cara orang panggil tahjizul majid juga. Tapi orang dia juga tunjuk ajar tu tak ada sunat. Kerana dia tak ada mandi sikit. Orang yang kata sunat ni orang yang tepuh dengan air, yang gosok tubuh mayat apa ni. Adapun orang yang juga tunjuk ajar ya buatlah ni, lepas tu buatlah ni, dia dak perhati tengok takut silap apa tu, dia tu tak disyaratkan sebagai sunat mandi dah. Adapun misalnya kalau orang juga hak riba, mengoliknya kita kalau riba 2 orang, orang dia juga jiru tu seorang, maka 3 orang tu adalah disunatkan mandi. Sunat mandi. Kalau lah sekiranya di hari ni kita mandinya goleknya mandi di atas apa ni perahu, orang panggil perahu, buat gerai tu. Kadang-kadangnya sore 2 orang, kau juga nanti balik sore, kau nanti jiru sore. Tapi orang cara dengan tepatnya, orang panggil hok paling comel kalinya adalah 3 orang lah. Orang ahli dalam medan tu. Kalau kita tengok dalam beberapa kitab pun, kalau nak sebut kata tentang hal mandi, hok paling molek kali adalah 3 orang. 3 orang juga mandi itu adalah 3 orang. Kerana orang ada juga balik itu. Balik mayat kiri, balik kanan itu, ia kena tolong balik daripada kepala dan juga pergi di kaki. Kalaulah seorang buat, mungkinnya boleh buat, tapi orang panggil jadi benda tu payah sikit. Kalau 3 orang molek hok nanti dia jiru air itu tu seorang. Hok dia juga nanti balik kau ni. Kerana kaifiat mandi mayat ni kena ada balik pergi mari. Di antara orang nak mandi hok cara sempurna sekali lah orang panggil. Sebagaimana hok yang datang waris daripada Nabi SAW, yang sebut tentang berapa kali air biasa, berapa kali air bidara, berapa kalinya yang dijirukan dengan air kapur baru. Maka orang hok juru mandi mayat ni, sebagaimana kita maklum adalah disunat mandi. Boleh orang kita sini mandi ke tak? Mandi dah. Tak lah ya. Orang riba je. Sebenarnya ditutupkan suruh mandi belakang. Jadi bila kata dia tu mandi belakang juga. Mandi. Dan so laginya hak ni di antara ada khilaf kata disyarak ataupun tak syarak. Orang juru hamlah, orang ni pikul mayat ni. Ada setengah pandangnya kata sunat juga mandi. Ada setengah kata tak ada sunat pikul mayat. Tapi kalau kita buat perbanding ni, kita kata apa kau disyarak balas tu, ambil buat fikir masing-masing. Mandi ni untuk menghapuskan di antara jarasim, orang panggil cerah bakteria, cerah apa-apa ni. Jenis kume-kume, di antara orang mati lepas setar je ya ada kume. Habis dalam Islam kita ni ambil titik berat benar hati. Tekah masa kita tak ada penyakit, tak ada apa ni, tak apalah. Tekah ni mari jadi tekah wabak penyakit, tengok supaya dengan tekah berlaku COVID tu kan. Sampai ke orang ni kena pakai cuk Apollo tu nak mandi mayat pun. Pas sudah mandi dia pecah cuk Apollo tu mandi pula. Lomo pula, sapuh dengan air apa dengan alkohol tu. Kok mati kume tu.
Habis kata Islam ni ambil berat dulu habis ya, tentang hak mandi dah dah. Walaupun kita kata tengok orang mikul mayat, dia bersetuh dengan mayat, tak ada bersetuh pun ni. Tapi ada juga pandangan kata sunat juga mandi. Dalil yang jelas kata benda ni sunat dimandi, dalilnya daripada qaulihi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan mana Nabi kata man ghasala mayyitan falyaghtasil. Siapa dia yang mandikan mayat maka sunat bagi dia, disyaratkan bagi dia tu untuk mandi. Sunatlah, ingat sunat, bukan wajib dak ni. Bukan wajib. Wa sarafa anil wujub, dan dialih cara kata hadis syaratkan mandi saat itu kata wajib tu jadi sunat. Mana dalil ada juga satu ketika Nabi SAW sebut dalam hadis sahih Hakim, dia kata laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslu idza ghasaltumuhu. Tidak jadi kena buat apa-apa pun atas kamu sesiapa dia yang mandi mayat, yang mandikan mayat tu, ghasli mayyitikum, yang memandikan mayat tu, ghuslun, dia tu mari mandi pula, izal ghasaltumu, apabila mandi mayat tu. Jadi dalih nak royak balas tu gitu tu. Jadi belagalah di antara dua hadis ni. Jadi hadis satu benda ni ketikanya mana kata Nabi kata gitu, nak kata tak ada tutup jaziman. Tutup kata jadi wajib kena mandi, tak. Kalau dia tak mau mandi pun tak ada apa. Tapi hok molek kalinya adalah mandilah. Orang yang mandi mayat saat ni mandilah. Hok tu hok molek kali. Karena banyak kali di antaranya Rasulullah apabila orang mandi sudah maka orang mandi pergi mandi. Teka harga tolong mandi anak dia. Anak Nabi. Nabi kata ij'al akhiruhunna bil kafur, mandilah sudah. Putra akhir sekali ni jiruh dengan air kapur baruh tu. Lepas tu gak orang hok mandi saat ni tu pergi mandi. 2 orang 3 orang hok jiruh mandi ni pergi mandi. Tu. Mula-mula tu duk pakai kata wajib, sebenarnya tak ada siapa tahap wajib. Tapi baik kita amal lah walaupun sunat. Orang panggil iktidak dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis. Tu yang kelima. Yang keenamnya al-aghsalu al-muta'alliqatu bil hajj. Jenis mandi-mandi sunat juga yang sakut pau dengan haji dan juga umrah. Jadi disunat juga mandi. Jadi tekah mana kata sunat mandi bagi mereka-mereka yang kerja haji, orang yang pergi mengerjakan haji. Yang pertama sekalinya al-ghaslu lil ihram bil haji wal umrah. Yang pertama sekali adalah mandi untuk mengihramkan dia. Mandi nak pakai, nak niat, lepas tu nak pakai ihram. Nak pakai ihram tu bil haj, ihram haji ke ataupun umrah. Sunat mandi. Bukan wajib kok, sunat. Sunat mandi. Dalil barang yang diriwayatkan marawahu Tirmizi, hadis dari hadis Tirmizi, Imam Syafi'i ni ambil dalil nas daripada hadis Tirmizi daripada Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ni daripada Zaid bin Thabit dia kata annahu ra'a, bahwasanya dia tu tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waghtasal. Tajarrada iaitu apa? Tajarrada ni ai naza'a, dia pecah kawe apa ni thiyabahu lil ihram, pakaian dia tu untuk nak pakai ihram. Nabi pecah pakaian dia tu. Tu mana tu tajarrada. Mandi dia lepas pada tu dia wa ihlal, lepas pada tu Nabi pun baca rafa'a saut bitalbiyah. Jadi ihlal maknanya talbiyah. Jadi sebut talbiyah tu lah. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi niat dah ere, lepas tu gak dia mandi apa, lepas tu Nabi sudah mandi sudah tu pecah kain apa semua tu gak pakai ere tu. Dan Nabi sebut balah tu. Tu di antara mandi adalah mandi untuk mengerjakan haji dan mengerjakan ihram. Jadi kata situ tu adalah sunat. Sunat. Yang keduanya al-ghaslu lidukhulil Makkah. Sunat mandi juga kerana nak masuk bandar Mekah. Jadi geno mujarrad daripada masuk bandar haram Mekah, maka sunat mandi. Belum pada nak masuk tu, sunat mandi dulu. Disyaratkan balas tu juga tu. Dalilnya mana? Wa daliluhu, dalil dia anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata kana la yakdamu Makkah. Adalah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak mendatangkan, jadi tak masuk bandar Mekah illa malaikannya bata bidhi tua. Jadi Nabi ni tak masuk bandar Mekah, malaikatnya dia pergi bermalai, pergi kamkun, balik malai. Mana dia tak mari masuk selalu dah. Dia masuk pergi berhenti di satu kawasan, satu tempat, nama kampungnya Kampung Tua. Jadi Zitua, bizi nama Zitua situ. Zitua tu Nabi berhenti situ, bermalai situ. Dia kata hatta yusbiha, sehingganya masuk subuh pagi. Apabila pagi wa yaghtasila, dan dia mandi. Nabi tu mandi. Habis tu nya dalil situ katanya sunat mandi. Summa yadkhulu Makkah naharan. Kemudian dia masuk bandar Mekah naharan, di waktu siang hari. Jadi dia tak masuk balik malai. Apabila sampai kalau petang kenapa dia berhenti situ dulu. Tak mari malai, dia berhenti di Zitua tu dulu. Berhenti situ subuh tu. Maya subuh maka dia mandi pagi tu barulah dia terbit pergi ke masuk bandar Mekah. Wa kana yadhkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Dia kata dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah dia yadhkuru, menyebut buat peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni? Bukan Nabi. Yadhkuru di sini adalah Ibnu Umar tu kata. Dia beri peringatan bahawa Nabi tu annahu, bahawa Nabi sesungguhnya Nabi tu fa'alahu, Nabi tu buat balas tu. Jadi dia ada jalan sekali kan Nabi tu buat balas tu. Apabila nak masuk bandar Mekah, Nabi berhenti dulu, Nabi mandi dulu. Maka apabila kita di hari ni kadang-kadang masa dia tak sepongan dulu tak pernah Nabi naik unta, naik kuda, berhenti dulu landing. Kalau duduk di situ ni tak ada lama kali nak masuk dalam bandar haram Mekah tu, kena naik kereta, naik pun. Maka kita siapa mana pun nak masuk dalam bandar Mekah, mana mandilah. Tu mandilah. Yang jadi nonoknya cul pesong nonoknya belum pada nak masuk bandar Mekah tu sunat mandi. Tu maksud dia. Sunat mandi dulu. Tu. Hadis ni hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ketiga pula, iaitu al-ghaslu lil wukufi bi Arafah ba'da zawal, iaitu mandi sunat kerana pergi wukuf di Arafah. Mandi tu bila? Ba'da zawal, lepas daripada matahari gelincir. Zawal.
matahari gelincir. Tu. Mana tu masuk zuhur lah, matahari gelincir ni masuk zuhur. Jadi belum ada tu tak disunat. Walau kita hidup masuk duduk dah kageno, hidup dah di situ tak ada sunat. Tapi masuk sunatnya lepas matahari gelincir tu sunat. Sunat mandi. Wal afdal, dan hok lebih baik lagi, hok lebih afdal lagi, ayyakuna bahwasanya dia orang saat itu mandi mana? Binamarah, gi mandi di namarah. Bagi dah bekah siapa ya dah gi dah hati buat itu? Yang gi dah. Gi semaya dah di sejik namarah tu. Dua tak usah pergi situ pergi. Tapi kalau kita jangan pergi mana tadi di namarah tu. Kerana kadang-kadang mukhayyir tempat kita ada wukuh ni jauh. Jauh mana pergi orang bukan boleh pelacak dengan mutu buat naik coleh dengan kita ni tak leh orang saja. Nak buat hungal asak pun tak leh orang ramai. Orang penuh saja. Pakat ada wukuh di Arafah tu. Ya di Arafah tu ada masjid. Sejid tu orang panggil sejid namarah. Sejid namarah tu. Habis dia kata qarbul Arafah, dekat dengan Arafah. Dalam kawasan dekat dengan Arafah tu. Kawasan tu panggil namarah. Maka bina sejid namarah. Maka hok afdal, dia kata afdal. Kalau tak boleh mandi situ, ia ada tempat mandi di tempat kita ada wukuf tu dah. Maka sunatlah mandi, tapi afdal hok moleknya pergi mandi di namarah. Di namarah ni tak tahu kata jamai mandi ni berapa ratus tak tahu, banyak. Ia cadai banyak. Ingat amo pergi dulu amo tak ingat 4 kali ke 5 kali pergi umrah. Kau masuk duduk di luar, masuk ke sebelah balik ni. Balik Tabuk ni ke Madinah. Maya ke Madinah ni, dia kena pergi niat miqat di Zulhulaifah. Atau apa orang panggil Bi Ali. Miqat dia di situ. Kena niat situ, niat ihram pun niat situlah. Kita tengok di Zulhulaifah ni pun sejik dia tu kan. Allah. Besar. Berapa dalam ni uti pada bola apa? Sejik saja. Lepas tu jamin saja jamin untuk mandi orang nak mandi nak ihram ni kan waktu kacuk apa tu. Berapa ratus uti tak tahu. Jujur. Jamin molek jamin bukan jamin kelang-kelang gitu. Jamin molek jamin masa tu ama doyak tu masa 30 tahun dulu lah. Jamin 1994 lah ni tahun 20 ni. Berapa tahun sang? 20 tahun, lebih ke 30 tahun dah. Lama dah beo. Dia buat cadai balas tu. 32 tahun dah. Oh lama, kita pasal setahun. Ambil bertua dah. Masa tu umur 20 lebih. Kita kalau nak pergi zaman dulu, kita pakak buat kita. Buat pelajar kan? Pakak buat pelajar. Pakak ra duit kosi sewa kereta. Suti kereta bah, pakak pergi buat surat. Ruksah lagi dengan safarah dengan apa. Pergi kecek dengan kedutuk lepas tu pergi kecek dengan hok bagi cara umrah haji pun. Tak payah, mudah sana pergi. Cumanya nak masuk di hudud, di border tu boleh lah. Sehari duduk situ, sehari semalam kena cadai lah roti kering. Telur-telur rakit-rakit tak mudah. Kalau beli dia mahal jual situ. Tak ada kata boleh masuk. Mari supaya kita nak masuk Malaysia masuk macok pun. Dah. Hidup tunggu saja situ sehari semalam dah. Pak kalau kena pergi kena golek lah. Musim sejuk. Kalau tak ada bahasa sejuk
kena cadai dah. Karena tak ada hotel situ, tak ada zaman dulu. Tempat duduk tak ada. Kena pakai baju tu, baju hok dia hok arak tu pakai tu, bulu kambing, bulu kibah, tudung tu. Tu kalau tidur pun, lepas tu tudung tu, tidur jenera kat atas tanah gitu pun, jenera lah, boleh jenera, tidur tak boleh sejauh. Air teh pun kena bawa sendiri, teh, air, bawa semawar sendiri, bel, zaman tu. Zaman 30 tahun dulu. Noyak atau jamin dia cara untuk kemudahan orang haji ni, orang nak buat perkara sunat ni banyak. Supaya dengan di Masjid Namarah tu. Masjid Namarah ni pun banyak jamin tu. Jamin khas untuk mandi. Ada dengan fakbua, ada apa. Baik. Jadi afdalnya adalah mandi di Namarah, di Masjid di Namarah, kawasan Namarah ada masjid tu. Dalilnya mana? Dalilnya hak ni hak yang diriwayatkan oleh Syafi'i dalam kitab Musnad dia. Kitab Musnad ni adalah kita angin, habis baca apa semua ni hak dalam kitab yang amal waktu baik dan baca semua adik kakak dengar ni adalah ada tempat angin. Bukan mari duk baca loi-loi itu dak. Semua tu ambil angin dan hak ni adalah ambil dalam kitab hak diriwayat oleh Imam Syafi'i dalam kitab Musnad dia, iaitu Musnad Imam Syafi'i yang masyhurnya kali ialah dalam kitab kitab terbesar bagi Imam Syafi'i. Dalam kitab dia kata anna aliyan radhiyallahu anhu, bahawa Ali radhiyallahu anhu, Ali ni sepupu bagi Nabi, sahabat Nabi dan natu Nabi radhiyallahu anhu, kana yaghtasilu, adalah Sayyidina Ali tu yaghtasilu, dia mandi yaumal idai, 2 hari raya. Ayat kata mandi. Yang keduanya yaumal jumu'ah, hari Jumaat, wa yaumal arafah, dan hari Arafah, wa idza arada an yahrama, apabila dia kehendak nak ihram lagi mandi. Sebab apa kita kata Sayyidina Ali buatlah tu? Dia semata-mata kita buat gitu ke? Tak ada tempat sana lagi ke? Rasa sedap nak buat je buat. No. Sayyidina Ali buat tu kerana dia tengok contoh. Kerana dia adalah duduk dengan Nabi je yang kecil-kecil lagi. Umur berapa belah? 11-12 tahun lah. Sepupu. Kerana pak dia tu, pak Sayyidina Ali tu duduk pera Nabi. Iaitu Abu Talib tu. Habis dia tu sekali seumur. Habis kara-kara apa-apa, orang tanyalah Sayyidina Ali. Tanya Sayyidina Ali, kalau karo hok benda lama hok mana, orang tanya Nabi buat lah ni kedak. Apa hok buat? Kalau tengok malah nak tanya, tengok Sayyidina Ali buat. Kalau Sayyidina Ali buat, berarti Nabi buat macam kita ambil air semayek, basuh 3 kali dia. Tu pun Sayyidina Ali buat royak tu. Nabi tak ada cerita benda tu. Sayyidina Ali kata, aku tengok Nabi basuh 3 kali. Ada juga tukang Nabi basuh sekali. Hari itu dia basuh 3 kali. Pada dia tanya, tu apa basuh 3 kali? Dia tu Rasulullah buat lah ni. Tu habis dia tengok contoh, tengok di Sayyidina Ali. Kalau benar orang selit sepik dalam rumah, orang tanya apa dia? Tanya Aisyah, bini Nabi. Kerana benar dalam tabir tu, kena tanya Aisyah. Nabi duduklah hano. Nabi duduklah hano, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi. Kadang-kadang Nabi tak ada sebut, tetapi syariah ni mari, orang panggil banyak Islam mari ni dengan tanya demon ni lah royak. Kerana demon ni duduk tengok Nabi buat. Dan demo buat, so lagi demo tengok demon ni buat. Pas demon ni buat, kalau tak ada contoh daripada Nabi, berarti demo tak buat. Ya, Pak Sungai Sayyidina Ali, kalaulah Nabi tak buat, dia kecewa apa? Sebab dia buat tu kan dia tengok Nabi buat. Habis tu dia buat lah tu. Habis dalam mazhab Imam Syafi'i kita kata sunat. Dibilai kata sunat mandi pada hari Arafah tak ni. Orang wukuf di Arafah ni. Bagi orang wukuf di Arafah lepas pada matahari gelincir. Satu dalil lagi mari Marwal Malik, Imam Malik pula. Imam Malik. Ni
angin daripada Imam Malik. Imam Malik ni tu guru kepada Imam Syafi'i. Hak dalam mazhab Maliki ni. Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Muwatta dia. Muwatta. Daripada Nafi', Imam Malik kata daripada Nafi'. Nafi' ni adalah tok guru kepada Imam Malik. Nafi' ni ngaji di pia, ngaji di sahabat Nabi. Nafi' ni tabi'in, ngaji di sahabat Nabi. Siapa dia nama yang ngaji tu guru dia? Iaitu Ibnu Abbas. Oh, dia ambil banyak sekali. Ambil tangguh ilmu banyak sekali. Jadi Nafi' dia kata, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawa Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ni, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kana, adalah Abdullah bin Umar ni, yaghtasila lil ihram qabla an yahrum. Jadi Abdullah bin Umar ni dia mandi dulu, mandi untuk nak ihram, sebelum daripada dia berihram. Maknanya belum daripada dia nak niat ihram dan pakai ihram, dia mandi dulu. Itu bila kata mandi sunat ni. So, yang keduanya walidukhulil Makkah. Yang keduanya Abdullah ni, Nafi' royak kata Abdullah bin Umar ni, dia dia mandi juga ketika nak masuk Bana Mekah. Kerana Nafi' ni dia ceritakan dia ambil di guru dia. Guru dia ni Abdullah bin Umar. Dia royaklah kata Abdullah wa'alah tu. So laginya wali wukufihi asyiyatan Arafah. Iaitu ketika dia wukuf di Arafah, dia itu sebelah asyiyan, sebelah balik, sebelah petai dah. Iaitu sebelah balik petai, maknanya gelincir matahari lah. Jadi nah ni benda yang ambil wak rojok ke angin ni rasa kata cukup dari segi syarak, yang mana Imam Syafi'i ambil letak kata benda ni sunat. Jadi orang sahabat buat, para sahabat-sahabat terkenal tu buat balas tu. Tu fuk salafus soleh tu buat balas tu. Yang keseterusnya iaitu al-ghaslu li rama al-jimar fi kulli yawmin min ayyamut tashri' as-thalathah ba'da zawal. Iaitu mandi, sunat mandi juga bagi mereka-mereka yang mana yang pergi melontar jumrah, pergi melontar pada tiap-tiap hari tasyrik tu. Tiap-tiap hari tasyrik tu. Dalilnya dia kata apa? Li athar waradat fi dzalik kullah. Jadi ambil daripada asar. Apabila sebut asar ni apa? Asar ni bukan hadis. Jadi perbuatan ataupun perkataan dan juga kenyataan yang diakui oleh para sahabat. Para sahabat. Bukan tabi'in. Kalau hadis ni mana kata Rasulullah. Kalau ayat kata asar ni adalah perbuatan sahabat buat. Dia pun tak ada tengok no ayat tak boleh kata Nabi buat tak buat tahu. Tapi tengok sahabat tu buat. Para sahabat tu buat. Habis kata banyak datang waris asar kata para sahabat tu buat balas tu. Jadi mandi dulu. Mandi. Bagi mereka nak pergi apa ni melontar jimar ni, melontar di jumrah ni. Habis itu kata sunat, iaitu disunatkan mandi. Toyah pergi dah Mekah melontar berapa tempat? Tok saya pergi. Ingat tak? Amun saya kata tok saya pergi melontar tu tok saya kena, kalau tok saya bawa kena dah. Tapi nak ingat ke tak kata berapa tempat? 3 tempat. Betul. Ada itu amo ingat mengajar mana dia kata 7 tempat. Kata parak hidup melontar banyak, ada banyak toko batu. Ada tawah apa 7. CA apa 7 pada dia apa kali nak royak ke kedak kan. Melontar apa 7 tempat juga. Kata jumrah duduk mana apa ke 7.
Dia 3 je. 3 jumrah je. Orang bukan ia tak sah be no ya. Dia buat tu kena dah. Kena berlaku dah tu kerana ada orang mutawif, orang juga pipai dia pergi tu. Wah haji je cara tu ya. Dia kena. Tapi orang kita kadang-kadang tak ingat. Tak ingat lah kata orang pergi belakang. Demo orang pergi suruh pegang situ. Pegang situ. Jadi bagi orang yang melotas saat ni pun orang panggil kata sunat mandi dulu. Habis pun ilak sangat 2 3 4 saat ni dia sebut gitu. Li'annaha mawadhi' ijtima'un nas. Kerana bahawasanya benda tu semua tu dijimar saat ni. Tempat melotas saat ni tu mawadhi' tempat ijtima' berhimpun annas manusia semua. Manusia pakat berhimpun situ lah. Tak ada kira siapa dia. Hok peluh tu baik dengan hok peluh tak tu baik. Hok tubuh bahu sedap, hok tubuh bahu tak sedap. Hok jebak kuat dengan hok jebak tamada. Hok jebak nipis lah. Ada berlaku. Bahu orang kita nak pakai tak boleh dah ke. Tak gitu. Nak pakai tak boleh dah. Nak pakai bahu-bahu Ambo ingat lah ya tukar di orang mari wori suti kereta gudang labe susu roti dia lepas payah nak mari wiri dia tahu wiri lepas itu pas kita ni ada sekat roti yak demo je dengan fok Afrika sepengah fok Masai fok tu tinggi sang bukan rendah kita bukan sekat bahu roti yak dia pas orang nanti sambuk ni orang kata sambuk gini nanti dah ke gini biar jumpa kira kita mari tu pun molek duk papuak demo tu Allah. Bukan kita nak kata demo nak bukan hina nak royak peraden mana. Bahu jebah dia tu. Allah dengan kamai dengan lembu bukan nak hina. Bahai hok tu tekah kamai kena hujan tu. Ai teruk hok dia lagi. Kita tekah hujan kamai tu nak pakai tali tu berat dah ke dia bau Kau hujan tu gong Allah demo tu kok masuk tu kok bahu Allah. Pada pening hati kita tak kena bubuk dengan buat dia. Kerana dia besar dah so. Dia deh. Yang keduanya kita Allah dengan kemi dia. Sekali buka wak. Rambut wak ya tak wak. Tak kena masuk. Habis orang dia ni kata tengok nampak fok kita ke. Panggil suruh beralih. Orang juga lepas bagi beralih. Orang ni panggil. Mari suruh ambil belah ni dia tak lepas tahu dah. Lepas sampai seperti ada boleh kita. Kalau dia lepas sampai kena mengorek, tak ada kita dah ke foto. Bagi kita Allah dah bahu. Apa tu bahu kuat. Bahu Allah. Apa bukan nak puduh bukan itu ndak nak royak dak. Orang dia mandi dah walaupun dia mandi dah apa. Bahu dia bahu jebak dia ni dia tak supung jebak orang kita ni. Orang kita tu pun berat dah juga kata jebak tu dia. Tapi jebak orang kita ni kalau belaga dengan fok dia tak ada bukan rung lah. Bukan. Tak ada lah hano ni. Tapi orang kita ni setara dia mau tu dia dekat dia tu tak boleh tu jebak kuat. Dia tu dia tak spray mari tak baunya husat Allah kita lari lah kita. Tu tak ada lah hano lagi. Hok demo ni bahu bukan itu dak dia jadi hamih gitu. Apa kalau hamih bahasa Thai hamih ni bukan clean up clean tau dia saja tu hamih ada istilah panggil orang Melayu ni Allah bau hamih ni lebih teruk pada bau jebak lagi bau tu teruk bakal dia tidur jangan kalau sayang dengan dia jangan dia tidur tak hati kita. Kena basuh. Malah esok kita nak tidur tak boleh. Bahu. Lekat. Lekat. Bahu dia kuat lekat. Dengan peluh dia, dengan apa dia peluh molek. Tengok kulit, buat tahu dah hiap sinar. Putih di gigi tu lah.
Baik. Yang keseterusnya ialah al-ghuslu lidukhulil Madinatil Munawwarah. Iaitu sunat mandi kok, mandi jenis mandi kat mana? Mandi nak masuk Madinatul Munawwarah bagi orang di luar pada Madinah. In tayassara lahu dhalik. Jadi musannaf kata kalaulah jadi mudah bagi puakmu. Mudah bagi puakmu untuk membuat demikian tu. Sunat juga. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita, kalau mudah bagi kita maka sunat. Mandi juga nak masuk bandar Madinah, Madinatul Munawwarah. Ni ada ke amalan sahabat buatlah ni Rasulullah. Rasulullah di Madinah dah. Kan dia duduk mandi situ dah. Pakok sahabat dulu bukan duduk Mekah, duduk Madinah banyak ke. Jadi sebab apa kata gitu? Ni kiasan ala istihbabihi liduhulil Makkah. Jadi qiyas ni sunat, qiyasnya hukum sunat atas kata serupa dengan masuk bandar Mekah. Dan nu masuk kerana ihtiram bandar nu kita mandi, maka mari nak masuk bandar Madinah pun mandi juga. Tu qiyas jelah ambil tu hukumnya. Jadi nak ayat kata asal usulul hukmi, usul pada hukum tu tak ada. Tapi ambil itu istimba ulama dalam mazhab Imam Syafi'i kita dia ambil tentang qiyas. Qiyas ni kena boleh buat. Jadi boleh. Kerana masuk bandar Mekah pun buat, Rasulullah buat, sahabat buat. Kalau gitu masuk bandar Madinah pun siapa tu? Pahir daripada perbuatan-perbuatan hok balas tu. Macam hukum apa tuak masih ada sebut oleh Quran. Tak ada. Makan air ketau, tak ada. Biar, tak ada. Tak ada sebut. Cumanya Tuhan larang tak awi makan, tak awi minum khamr, iaitu arak. Hak tu dulu orang tak bilang kata arak. Hak tu dah. Tapi balas tu qiyas, tuak masih tu ambil hukum qiyas. Qiyas kerana khamar tu khayar, ilak dia khayar, maka hak ni pun khayar, tak boleh. Jadi sama-sama khayar. Habis itu petua. Jadi tumbik fatwa hukumnya mana haram juga. Haram juga. Baik. Dia kata apa? Li anna kullan minhuma, kerana bahawa kedua-dua daripada tu, dua-dua bandar tu, baik Madinah ke Mekah tu, baladan muharraman. Jadi bandar yang mulia, bandar yang terhormat. Fa illam yastati' igtasala qabla dukhulihi al-Masjidil Haram. Maka jika tidak kuasa nak buat tu, maka suruh mandi juga sebelum daripada nak masuk Masjid Haram Madinatul Munawwarah, sebelum pada masuk Masjid Nabi. Noyak atau bui penghormatan. Jadi belum daripada sudah tak ada, maka belum pada nak masuk Masjid Madinah sunat juga mandi. Itulah lebih kurangnya malam ni. Jadi lepas pada ni insya-Allah maudhu' seterusnya iaitu kaifiyat dia. Kaifiyat mandi. Kaifiyat mandi ni balah mana? Kita nak mari cara praktiknya, praktik-praktiknya balah mana mandi. So insya-Allah di minggu yang akan datang pula. Hari ini malam ni sekadar ni. Maka siapa dia ada soalan tu minta tanya. Maksudnya minggu tu kamu ada ke tertangguh kau ni tanya. Tanya siapa dia ada soalan. Mungkin boleh lagi lah dalam 5 minit lagi. Ada soalan nak tanya. Cara mana? Pun tanya saya, kalau royak tak kena mengaji lah minggu dapat. Dah royak kaifiyat sana ke? Cara mandi kalau royak dah kubeh tak kena mengaji dah minggu dapat.
Baik nanti jawab aku dulu lah. Mai goyak dah dulu. Tak sedap, tak ada masuk siri dia lagi. Kita tengok dah pakai kita goyak. Mai dah PB tu tak no ai goyak dah. Tanya lain, tanya lain. Ada dah tu soalan? Tak ada. Tak ada apa. Tak ada dah. Maka malam ni sekadar ni dululah insya-Allah. Dan amu rasa kata apa yang kita boleh malam ni dalam orang panggil tertebik. Untuk kita buat petibat guna dalam kehidupan kita kalau kita ada kesempatan dengan demikian tu saat ni. Ambil kesempatan tu kita boleh guna kerana kita ngaji dah. Benda hak mandi wajib pun kita ngaji dah. Hak ni hak mandi sunat ni habis ngaji semua dah. Jauh daripada hak mandi gano matahari, gano bulan, mandi hari Jumaat dan sebagainya. Masa-masa dia kita goyak belaka dah. InsyaAllah dilepas pada ni kita mari tahu kaifiat. Cara dia mandi tu balas mana. Cara niat dan perbuatan mandi-mandi dia tu balas mana. Kan ada beza dengan mandi wajib ke? Ataupun tak ada beza insya-Allah. Di minggu seterusnya kita belajar benda tu insya-Allah. Maka malam ni sekadar ni dulu amma kataku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultan. Allahumma taqabbal minna salihal a'malana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اشرح صدورنا بالعلم والفكر والقرآن وربيع قلوبنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ما يأتي من القرآن اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك